Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zada nak share resepi agar-agar pandan cermin. Mula-mula sekali kita masukkan gula, masukkan pula agar-agar powder. Kita ratakan dulu hingga tergaul rata ya gulanya dengan agar-agar powder ni. Okey, bila dah rata macam ni, kita tuangkan air pandan. Okey, kita bukakan api, masak hingga mendidih. Okey, sementara tu kita nak pukul telur. Pukul hingga rata putihnya dengan kuningnya. Okay, bila dah agak-agak dia dah mendidih macam ni, so kita nak tuangkan telur tadi yang kita dah pukul. So tuang tinggi-tinggi supaya dia keluar halus sambil kita kacau. Okey, kita kacau sebentar, mendidihkan sekali mendidih dan kita dah boleh angkat. Okey, dia mendidih sekali, kita tutupkan api. Kita perlu sejukkan agar-agar ni sebelum kita tuangkan ke acuan supaya telurnya nanti tidak bertenggan dengan agar-agarnya. Okey, kita perlukan kepekatan yang macam ni. Dia dah mula sejuk dan agak pekat macam ni, baru kita boleh tuangkan ke acuan. Kalau kita nak masak bahagian putihnya, itu bahagian santan, so kita masukkan gula bersama dengan daun pandan, masukkan agar-agar powder dan garam. Kita kacau-kacau dulu, ratakan agar-agar bersama dengan gula ni tadi. Okay, kita tuangkan santan yang Kak Zada dah campur dengan air. Okay, kita masak hingga mendidih. Okey, dah mendidih, so kita tutupkan apinya. Untuk agar-agar ni kita perlu garik-garik sikit di bahagian atas ni supaya bila kita tuang adunan putihnya nanti dia akan melekat. So kita tuang adunan putih waktu dia masih panas, tengah panas. Ya, so kita tuangkan di atas lapisan hijau tadi. Alright, kita perlu sejukkan sehingga dia keras sebelum kita boleh keluarkan daripada acuan. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu agar-agar pandan cermin. Harap perempuan berpuas hati dengan resepi Kak Zada kali ini. Selamat bercuba dan selamat berbuka.